perfume ni, kita hidu dalam-dalam, kita boleh bawa ke mana-mana samurai perfume ni. Sebab samurai perfume ni biasanya dalam case emergency lah, biasanya pergi travel, pergi mana-mana, mudah bawa dan kita boleh gunakan dan terus kita hidu. Ni parti ni tuan-tuan sekalian, kalau kita genggam pun dia sudah membantu untuk mengatasi masalah gangguan tadi. Sebab aromaterapi wangian ini dia akan menjala ke dalam tubuh kita. Sebab benda wangian ni dia ada aura tersendiri. Benda wangi kan, kadang-kadang benda tu daripada jauh kita akan rasa, oh orang ni bau wangi, dia ada membawa satu aura yang baik kan. Begitu juga dengan samurai perfume ni, dia wangian dia ni memang benda tu tak suka, dia sifatnya tajam, nama pun samurai perfume kan. Jadi benda-benda halus ni apabila dia bau dengan wangian samurai ni, dia akan cepat lari lah. Sebab kita dah kenal pasti benda-benda yang menyebabkan benda tu tak suka, maka ada wangian-wangian yang khusus untuk membantu proses-proses itu. Sebab kaedah ini sama seperti mana kalau kita nak masak, supaya masakan itu dia rasa masin, kita kena tambah garam. Begitu juga kita kenal pasti bahawa benda tu tak suka. Faham kan? Benda tu faham kan? Dia tak suka dengan wangian-wangian ini, menyebabkan kalau kita ada benda itu, menyebabkan dia lari dengan kita.